Hai, jumpa lagi di MBSA Shah Alam untuk konsert yang kedua kumpulan A, Shiha, Ais dan juga Ratna. Malam ni siapa yang akan unggul, siapa yang akan menyelah, sama-sama kita tunggu. Adakah perubahan daripada segi vokal dan juga persembahan setelah menerima kritikan dan juga pujian daripada juri sebelum ini? Itu yang kita tunggu-tunggu. Dan malam ini ada kejutan. Kejutannya apa? Jom kita masuk dalam tinjau. Ais, macam ni lah nyanyi. Ada improvement. Ya. Kalau nak ad-lib, make sure note tu kamu faham. Jangan bila nak ad-lib tu, tadi tak apa-apa note tu ad-lib. Yang last, second song tu hilang tumpuan. Konsisten, paling penting. Untuk yang lagu pertama, saya cukup tercengang. You know how to sing and conquer the audience. That's very good. Lagu yang kedua, menurut saya tadi kamu kurang maksimal. Kamu hanya menyanyi tanpa memberikan feeling kepada dia. Bolehkah dia dibawa untuk potong rambut sedikit? Bersama peminat. Malam ni juri mengatakan Aish kurang tumpuan, tak konsisten. Apa komen korang sampai dia perlukan bantuan Salma untuk mendapat markah yang agak selesa? Dia ikut tugasan. Dia bukan kira nak ikut populariti, betul tak? Adakah setakat ni Aish memang tak mampu berdiri sendiri sehingga kan memerlukan bantuan orang lain? Belum lagi. Juri mengatakan Aish patut potong rambut. Kalau nak potong rambut pun mungkin sikit je lah kot. Dia tak boleh potong pendek lah. First song, lagu tradisional, kamu ada merdu ya menyanyi. Tapi kalau untuk live, it's possible key tu boleh naik lagi. And you ada improvement dalam you punya vocal. Untuk second song, kamu lambat panas tu. Banyak error dekat beginning, dekat verse ya. Kamu ada tempo, masalah tempo because you punya dynamic is too strong. Lagu pertama tadi dia dance dan itu menurut saya itu bagus sekali. Dan lagu yang kedua kamu juga menurut saya membawakan lagu dengan indah. Dan saya yakin kamu adalah akan menjadi salah satu pemenang mentor. Ya, kini pula kita bersama dengan peminat. Malam ni Rosa mengatakan Shiha memang cukup cantik. Komen daripada Ramli FMS pula kata Shiha malam ini tempo dia perlu naikkan satu key. Tak. Mentor tak salah. Shiha memang bagus. Juri je yang tak pandai nak menilai. Juri pula kata tempo Shiha dia lari. Macam ni? Shiha tak fokus ke? Shiha kurang latihan ke? Ataupun dia takut? Itu bukannya tempo dia lari. Itu dia punya bunga pada lagu tu. Bukan saya juri. Apa yang macam juri cakap pasal naik key. Sebab bukan dia tak nak naikkan key. But sebab sekarang baru permulaan. Kita nak bagi benda tu biar lagi nampak dia ada improvement. Mungkin dia akan bagi lagi yang terbaik. Perubahan yang positif kamu ubah dua-dua lagu ya. Lagu yang pertama tu nyanyian tu tak sampai tu. Kurang lembut. Lagu yang kedua, lagu tu senang. So tak banyak masalah. More menghiburkan. Lagu yang pertama untuk performa kamu best. The second song I really enjoy when you singing. Itu lebih penting daripada kamu hanya sekedar menyanyi. Kita bersama dengan peminat Ratna. Juri mengatakan Ratna kurang menyelah. Macam mana ni? Dia jatuh sakit kan. Tak dapat nak berlatih lebih lagi. Itu sebab dia. Kehadiran Aiman pada malam ini, adakah ia tidak membantu untuk Ratna mendapat markah lebih? Itulah Aiman tu. Sebab Aiman tak kisah. Saya rasa memang tak ada membantu lah. Baik saya je menyanyi. Tak payahlah nyanyi. Selesai sudah konsert yang kedua untuk kumpulan A pada malam ini. Macam mana, puas hati tak dengan komen-komen yang diberikan oleh juri? Tak puas hati, rasa sakit hati, nak marah, relax. Apa yang perlu korang lakukan? Laksanakan tugasan korang, undi dan terus mengundi protege-protege kesayangan korang. Dan kalau nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang diorang yang terkini, layari portal kami www.gua.com.my dan selalu dengar radio rasmi Mentor musim yang kelima.
Hot FM bersama saya Chat di Hot FM Zone. Bye-bye. Katakan dulu, you said Shiha banyak problem dengan melodi dia. Okay, you kata okay, benda yang baik saya tak payah cakap. But I think to all fairness, you need to inform us, to tell us apa yang dia ada, kebaikan yang dia ada. To me lah, I'm not at your say. So on the whole, I'm very happy with your comment. Cumanya, I just feel a little, today you are a little bit critical towards us. So that's how I feel. It's not that. Okay. Frankly speaking, your level is here. But today I see he's down. It shouldn't be. It should be high. Because you ada merdu menyanyi lagu tu. Adalah tentu benda yang tapi you tak gunakan apa yang you ada sih. Instead you playing safe. So which is, that's why I said no. Kerja saya ni naikkan semua. Not